Okey, ni adalah pola lipat batik skirt. Okey, pola lipat batik macam biasa korang akan dapat pola ni depan dan belakang sama sahaja. So korang kalau nak potong skirt untuk dapatkan bahagian belakang, korang kena lipat pola ni dulu. Sembunyikan dia. So dekat sini dah ada line. Saya pun dah ada tulis dah fold pattern here to cut back skirt punya pola lah. So macam biasa kita sembunyi-sembunyikan dia. Okay, dapat dah lah bentuk pola bahagian belakang. So yang ni letak dekat lipatan kain. Kain 2 meter tu lipat sikit and then letak pola bagi ngam-ngam, lepas tu tambah basi sikit and then bolehlah gunting. Okay, pola belum ada basi lagi. Okay, korang tambah basi setengah inci, 1 inci tepi, 1 inci bawah. So bolehlah gunting pola. Okay, lepas tu untuk pola bahagian depan kita buka balik yang kita sembunyi tadi and then lipat lagi sekali kain and then letak pola dekat lipatan kain lagi sekali. So bentuk macam ni lah, lagi besar lah pola tu kan, kain tu. So korang boleh follow je. Okay, tambah macam biasa setengah inci, 1 inci tepi, 1 inci bawah basi. And then jangan lupa snip yang saya tanda arrow dekat sini. Sebab yang tu adalah penanda untuk nanti kita nak buat lipatan. Kalau untuk pola ni dah ada dah video tutorial dalam YouTube saya. Korang boleh tengok tutorial video YouTube tu. Okay, kalau berminat nak beli pola ni, korang boleh klik link dekat Shopee yang saya bagi kat dalam video.